Kalau tak ada warga Indo, nak jadi apa Malaysia tu? Jadi aman, maju, makmur. Tidak lagi perlu melayan kerenah jebeng-jebeng yang tak sedar diri. Tidak ada penempatan haram yang kotor dan jijik oleh warga Indonesia. Jenayah negara Malaysia dapat dikurangkan. Warga Indonesia suka mencuri, merampok, membunuh, melacur. Kerajaan Malaysia tidak lagi perlu menanggung kos rawatan. RM100 juta ringgit tau kerajaan kena tanggung, yang korang tak bayar. Subsidi yang sepatutnya dinikmati oleh warga Malaysia, kamu yang nikmati. Jadi rakyat Malaysia tak perlu lagi gusar. Faham? Kalau kau datang sini mencari ringgit, kau dapat ringgit. Kalau kau datang sini menghina, kau akan dapat penghinaan itu.